Bilang padi tu. Kali ya. Ha? Kenal juga. Kenal pun dekat tu kenal. Yang kali semua ada kenal ni. Cik, panggil Pak Cik. Ada banyak tu ni ikut ni kenal semua. Bapa tu pun kenal tu. Mana tak? Bapa ada bagi duit masjid tu Cang. Ah, bapa dia. Dia royak jadi kuida tu. Dia tak siap ah. Tu siap. Ada siap. Mana dia bapa bapa ah. Ada nama dia tu dia panggil bapa. Bapa betul ah. Bapa, ya bapa. Oh, bapa betul dia bapa. Ha. Ah, bapa. Bapa, bapa. Bapa. Dia tak siap ah. Tu kenapa banyak. Kalau banyak aku buat dia betul letak dia buat dia kalau dah banyak dia tiba dah. Ya, ibu. Ibu nak. Nah, awak tu bapa. Nak SKP no? SKP je? Nak SKP no? Nak tambah? Awak minum kan? Nak tambah ha? Nak minum nak habis ni. SKP. Jom Azul lah ni. Boy. Oh, Bagi jawab balik. beli kat mama balik eh. Bagi jawab balik. Bersih tak? Buat bersih tak? Bagi dia balik bang. Buat sambal sedap. Buat kelebuh dengan apa? Macam tak apa. Kurang sikit. Kalau mak dia dengan mangga. Wah, dia habis bayar dia kopi lah no. Lagi Dia kurang. jumpa hang dia. Kadang-kadang sampai tu kadang kau masuk. Masuk tu lah, banyak tu lah. Kadang-kadang tak jadi lejak-lejak pergi sampai surau tenggelam tepi jalan tu. Sudah apa sudah jemaat? Jalan jemaah tu. Parking tepi jalan tu masuk boleh. Betul ya. Kalau tu kadang-kadang ada orang bayar. Ya, kadang-kadang dia kira main kopi. Kau main masjid punya. Ingat. Ingat bang kopi dia pada lari main kopi. Boleh ingat bang sana pergi sana tu orang kita keluar kopi bang ni pemain lari main sini tu. Itu pun tak kurang tak ada. Dah surau dia bawa masjid kat lah. Dia kopi ke duduk ni bawa surau masjid. Ni surau masjid bawa kopi ke dua lah. Tandap ni hutang belah sana. Dari kat Malbai dia surau nanti dia masuk kopi ke. Tiap raya apa semua sampai di masjid dia imam akan bagi kat bawah. Buat ni kerjaan hari. Masjid. Masjid semua buat kerjaan hari. Nah, jadi tiap buat kat bawah tu. Ha dia nak pergi beli kedai lain tak apa. Dan nak Dia lepak depan tu hari kan pergi. ikut dia. Ha. Jangan tu kalau puasa dapat kadang-kadang nak makan mesti bawa kadang-kadang pergi lejak di tam. Dia jalan. Di jalan tu. Ha, jalan. Tapi lan pak tu nasi lemak dia mana sedap. Hari yang depan BSN tak kira lah. Tak sedap. Lemak lah. Dah depan BSN. Ha ni apa pilih ya? Bukan depan kedai mai tu. Dah situ dia biar macam-macam lah kuih-kuih tu. Ni depan biasa tu. Ha. Kedai pini dia bentak cuak kedai pini dia. Ha tepi kedai mai tu depan kedai mai tu. Ha. Bukan kedai Pini dia. Bukan kedai makan tu dia buat buah meja. Ah, dah kuih. Dah depan dua raya tu dah tak ada. Tengok. Tak tahu.